Bila kita masuk tu memang dalam yang masuk DMY tu semuanya sama hebat. Semuanya orang-orang hebat belaka. So circle tu circle yang hebat lah. Pergi tengok, masuk je dia terus speaking English. Maknanya yang kena rasuk tu speaking. Ya, benda tu speaking English. Kalau tak Islam, kita cuba dakwah dia. Dalam Perubatan Islam. Perubatan Islam pun merawat tu pun ada da'i, ada dakwah. Ada unsur-unsur dakwah tu juga kepada jin. Kita biasakan saja pergi ke Mekah sana dengan izin Allah. Kita tak tahu macam mana dia orang bergerak kan. Mungkin dia ada kemudahan nak bergerak sana kan. Mungkin dia ada flight dia sendiri kan. Kita tak tahu. Cuma hari ni kita special sikit lah sebab kita ada DMY. Segan. Siapa yang tak tahu DMY tu stand for Da'i Muda Yadim. Da'i Muda Yadim. So mungkin DMY boleh kenalkan diri sikit lah, ringkas. InsyaAllah. Segan lah sebenarnya apabila dia jemput dia. Yelah nama intro ni. Nama diberi tanpa dipinta. Muhammad Ali Syafiq bin Muhammad Ismail. Ataupun nama dalam media dia wajib guna DMY Alif. Sebab kita sign kontrak. Dalam kontrak tu memang wajib untuk guna nama DMY tu lah. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Berasal dari Bentong, Pahang. Memang belajar pun dulu di Pahang. IPT pun di Pahang. Kerja pun sekarang di Pahang. Memang Pahang betul lah. Memang tak nak keluar daripada Pahang. Kalau boleh nak berbakti kat Pahang sendiri lah. So sekarang ni pun itulah senang bekerja. Baru lagi dapat kerja yang kata baru start kerja baru lah kayaknya. Yang lepas habis pada DMY tu lah kan. Betul lepas DMY. Alik pun baru lagi habis DMY tak? Ya, sebelum DMY dia bekerja, cumanya kita berhenti. Lepas tu masuk DMY 3 bulan training. Lepas tu ni baru start kerja balik lah. Tapi mana dia memang wajib kan untuk media sosial lah. Ya, DMY tu. Betul. So maknanya yang sebelum-sebelum ni pun yang macam PU, Imam Muda kan. Biasa dia orang akan guna gelaran tu kan. Dan sampai sekarang pun macam ramai lagi yang masih guna gelaran tu walaupun dah lama. Yang tu tak tahulah kontrak dia sampai bila tak tahu. Mungkin ada kontrak yang dia kena guna. Ataupun dia orang mungkin nak gunakan title tu supaya orang kenal. Untuk DMY ni pula memang tertera dalam kontrak lah. Kalau tak guna melanggar kontrak lah pula. Itu kalau langgar dia buat apa? Berat. Adalah denda dia. Ada denda dia. Secara duit lah. Macam tu lah lebih kurang. Yang ni kena rujuk balik kontrak. Saya pun tak apa-apa tengok juga sangat. So tapi macam mana boleh tiba-tiba masuk DMY? Panjang. Memang lahir-lahir tiba-tiba aku besarkan tengok rancangan PU, rancangan Imam Muda. Rasa macam nak masuk DMY lah. Panjang cerita dia ni. Dia sebenarnya tak terdetik pun nak join DMY ni. Dia join DMY ni mula waktu tu adalah kenalan dalam persatuan juga lah, dalam NGO. Dia orang Kedah. Dia datang ke Pahang tu. Waktu tu memang dia DMY. Dia dah masuk DMY. Dia masuk DMY dulu. Lepas tu dia suggest lah kepada ni empunya podcast ni. Terlibat juga cerita ni. Terlibat juga inilah perjalanan dia. Dia suggest lah. Abu, masuklah ni DMY. Nak muda dia. Lepas tu dia pun suggest ke saya juga. Alik isi lah sekali. Saya mikir. Saya time tu main isi je. Main isi je. Memang kata memang aku nak masuk betul lah ni. Main isi je. Isi pak. Tiba-tiba ada masuk dalam satu grup WhatsApp. Waktu tu punya podcast pun ada juga masuk dalam grup tu. Tapi sampai di situ saja. Tapi sampai di situ saja. Waktu tu pun saya macam nak pergi ke nak orang kata apa betul-betul ke tidak kan. Dia jalannya dia buat poll siapa yang betul-betul tak nak join waktu tu. Saya tak ada vote langsung. Okey. Lepas tu terus kekal dalam tu.
Sampailah dipanggil ke uji bakat. Nak dipanggil ke uji bakat. Waktu tu lepas raya. Lepas raya dia punya uji bakat. Panggilan ke uji bakat tu, waktu tu pun mikir lah. Nak pergi ke tidak. Sebab dia uji bakat tu kat Hulangat. Kat Hulangat dekat dia punya Institut Latihan Dakwah Yadim. Indah. Waktu tu memang dah mikir tak nak pergi. Tiba-tiba unit PSAS. Saya tempat saya belajar dulu lah. Sebab saya alumni unit PSAS. Dia cuba cari siapa yang pergi. Mana unit PSAS pun cari siapa yang pergi. Waktu mana tu dalam pengetahuan unit PSAS. Ya, betul. Saya pun masih rapat lagi dengan staf-staf unit PSAS di Haluan Pelajar sendiri. Dia orang pun offer. Tak apalah, pergilah dengan unit PSAS sekali. Unit PSAS yang hantar. Time tu, okey lah, boleh lah, pergilah. Tak ada kita keluar kos. Sebab kalau pergi sendiri memang mikir dah. Duit minyak, kereta, lepas tu tol. Sebab tu memang macam tak nak pergi. Sekejap, ini untuk uji bakat? Uji bakat. Maknanya pergi dengan unit PSAS? Ya, unit PSAS hantar. Pergi. Balik pun dia ambil. Waktu uji bakat. Ramai lah waktu. Maknanya alumni unit PSAS. Unit PSAS time tu 2 orang. 2 orang je? 2 orang. Tapi dia hantar? Hantar juga. Pergi sana. Dia uji bakat dia ada banyaklah saringan dia. Saringan tajwid dia kan, baca tajwid hadis. Lepas tu banyaklah soalan-soalan fiqh ada juga ditanya. Berlari. Uji fizikal juga ada. Alhamdulillah lepas. Waktu diumum kan malam tu, sebelum hari last tu adalah hari untuk dia interview. Tak semua yang masuk uji bakat tu, tak semua yang akan masuk interview. 80 lebih orang yang masuk uji bakat, hanya 52 tak silap saya yang masuk ke interview. Dan nama yang ke-52 tu adalah nama saya sendiri. Waktu diumum malam tu, diumum seseorang. Waktu tu rasa macam tak apalah, saya bagi sokongan je kepada siapa yang masuk interview kan. Okey, yang terakhir, Alif. Nama Alif tu berdebok lah. Dapat juga time tu rasa. Tapi yelah, hari esoknya masuk interview. Lepas tu dia ada tempoh dalam lepas interview tu habis lah, boleh balik ke tempat masing-masing. Dia ada tempoh seminggu ke 2 minggu macam tu. Dia akan bagi tahu melalui WhatsApp lah, berjaya ke tidak. Dapat mengatakan berjaya pergi. Waktu tu mikir lagi, nak pergi ke tidak ni. Ni dah lepas dah ni. Dah lepas dah ni. Lepas tu fikir balik. Pergi je lah. Sebab rugi pula kan. Benda dah dapat ni. Lepas tu dapat pula allowance RM2,500. Sebulan. Waktu tu pergi je lah. Pergi. Bagi tahu dekat mak juga. Bagi tahu dekat mak ayah. Waktu tu tanya juga. Tengah mikir ni. Dapat ni kan. Lepas tu mak kata, ikutlah mana yang terbaik. Okay. Pergilah. Tapi maksudnya mak ayah memang support lah benda macam ni. Setakat ni memang mak ayah support je apa yang kita buat lah. Apa yang maknanya tak ada maknanya tentukan nak pergi mana-mana ke. Tak ada. Hatta dalam kerja pun dia pun bagi support je. Asalkan yang terbaik lah. Tapi dalam pengetahuan mereka lah. Dalam sejak zaman dari kecil lagi dia memang support lah apa yang dia buat. Kadang tu kalau yang pelik sikit memang dia orang bangkang lah. Itu. Masuk DMY. Alhamdulillah dapat banyak pengalaman baru. Keluar DMY pun dapat banyak pengalaman baru juga. Sebabnya yelah, kita ni belajar dalam, jujur saya bukan dalam pendidikan Islam. Tak ada pun background pengajian Islam. Cuma basic tu adalah. Diploma perakaunan. Ijazah sarjana muda pun dalam bidang kewangan Islam. Lepas tu memang tak ada sangat lah kalau nak bagi ke apa ceramah ke tu memang
boleh bagi, cumanya tak ada kelaikan yang betul-betul spesifik kan untuk Tapi dalam pengajian masa Islam. sepanjang latihan DMY tu ada kan dia punya Ya, betul. Dia ada dia punya latihan-latihan dia. Kena bagi tazkirah, kena bagi kuliah sesama DMY. So itulah yang pengalaman yang mendidik lah. Kita belajar juga daripada kawan-kawan lain. Bila kita masuk tu memang dalam yang masuk DMY tu semuanya sama hebat. Semuanya orang-orang hebat belaka. So circle tu circle yang hebat lah. So bila kita dalam circle yang hebat ni, kita belajar sesuatu juga daripada orang. Contohnya dari segi ada yang mahir dalam pengucapan, ada yang mahir dalam kuliah, tazkirah. Sebab ada yang betul-betul mengaji kitab apa semua, kita dapat ilmu-ilmu baru. Macam mana bila kita buka kitab, apa adab dia. Banyaklah benda-benda baru yang kita dapat. Dari segi doa-doa tambahan yang mungkin diorang share juga. Daripada kita pun, mungkin kita macam saya, mungkin kau dalam bidang pengurusan kewangan dan sebagainya. Itu juga kongsi dengan kawan-kawan dalam pengurusan program. Tapi apa kaitan pengurusan kewangan tu dengan da'i? Bila jadi da'i ni, tak semestinya fokus kita ni, ya bila kita hidup kita hidup, fokus kita tak semestinya untuk orang kata apa, hidup semata-mata. Bila dalam hidup ni berkait dengan muamalat sendiri, dalam kewangan sendiri. So benda-benda tu yang kita perlu menunjukkan kita ni sebagai seorang da'i yang juga mahir semua benda. Mahir semua bidang. Kalau boleh, mahirlah semua bidang. Dari segi itulah kewangan je, supaya orang nampak, bila orang pandang kita, orang akan lagi hormat kita. Dia ni bagus sebab dia pun bukan saja ni, dia pun pandai urus program, urus duit, kemahiran. So orang akan lebih mudah untuk mendengar apa yang kita sampaikan lepas tu. Kadang tu orang pun terkejut juga. Awak ni syariah kan? Bukan. Saya bidang kewangan. Saya bidang akaun. Kerja pun dalam bidang akaun dan sebagainya. Tapi lepas dia, impak selepas habis DMY tu, dia lagi, orang kata apa, ruang untuk kita sampaikan bidang agama tu pun lebih luas. Lebih luas dan menyeluruh jugalah. Tapi apa yang menyebabkan rasa semangat sepanjang latihan DMY tu? Semangat sebab apa semangat? Kadang tu hilang juga semangat sebenarnya. Sebab manusia kan? Manusia kan? Manusia ni pula iman tu naik. Apatah lagi semangat. Betul. Kadang tu sampai masa penat gila. Sampai sakit. Sampai lutut pun sakit. Pengalaman dekat DMY, pengalaman pertama dalam hidup pakai tongkat. Dekat DMY. Pengalaman yang kita rasa benda tu. Payah nak bergerak. Lepas apa tadi? Semangat. Bila kita dah masuk ke bulan kedua, dia 3 bulan latihan dia DMY tu. Masuk bulan kedua kita dah mula macam rasa penat. Penat ni, semangat pun dah mula kurang. Tapi apa yang menyebabkan kita terus untuk habiskan juga DMY ni, sebab yang utamanya, kalau kita kandas kat tengah jalan tu, kita keluar, kita kena bayar RM10,000. Bayar RM10,000? Ya. Itu sebab kita sign kontrak. Oh ya ke? Kalau kita tiba tengah jalan tu kita keluar, kena bayar RM10,000. Walaupun sebulan. Kita kira melanggar kontrak. Betul yang duit-duit kita dapat buat allowance tu? Kena bayar RM10,000. Oh, itu termasuk dalam RM10,000 tu. Tak boleh balik dah duit yang RM2,000. Yang RM2,000 memang kena RM10,000. Tu yang pertamanya lah. Yang keduanya, setiap hari kita akan kita renew, refresh. Ada dia punya latihan-latihan untuk kita tajdid balik kita punya niat, kita punya semangat kita dakwah dan sebagainya. So dari situlah yang menyuntik kembali semangat-semangat. Dan juga tu yang cakap tadi, sebab bila masuk DMY tu semua orang yang dalam tu, circle tu memang circle yang dah positif. Saya juga beruntung yang rakan-rakan DMY yang lain pun, DMY 2025 ni sangat-sangat supportif. Sangat-sangat menyokong.
Kalau ada seorang yang down pun, kita sama-sama kata apa, bantu. Tapi tak ada lah yang orang yang berhenti separuh jalan. Setakat ni tak ada lah yang tiba-tiba bulan kedua tu berhenti, tak ada. Itulah setakat ni, insyaAllah. Tapi sepanjang jadi ni lah, dalam latihan dengan kat luar ni, apa cabaran sebagai da'i? Cabaran sebagai da'i. Cabaran sebagai da'i kat luar ni ialah Alik tempuh sendiri ke? Cabaran kalau kita nak sampaikan sesuatu lah rasanya. Kadang tu orang bagi expectation tinggi, macam dia ni da'i kot, muda yatim kot, mesti boleh buat benda ni. So bila orang expect tinggi tu, kita akan jadi terlalu risau. Terlalu risau sampai macam, boleh ke aku ni? Kadang tu kita rasa keyakinan tu rasa macam tiba kurang. Tak lagi kita nak cuba. Expectation orang tinggi kat kita pun belum menyebabkan kita punya keyakinan. Betul. Boleh rasa macam kita insecure. Kita insecure pula. Insecure dengan apa yang kita ada sendiri. Betul. First time saya dengar. Sebab kadang tu kita nak berkongsi ni, terutama pengalaman baru ni, kadang kongsi dengan orang-orang yang senior. Senior, dan depan tu pula orang yang orang kata alim. Pensyarah kita sendiri kat depan tu. Rasa macam aku tersilap cakap ni sekarang. Naya aku. So itulah antara yang mungkin mencabar lah. Satu lagi ialah mencabar dia bila kita dah jadi orang kata apa, pegang sesuatu, kira amanah tu. Amanah tanggungjawab tu, dia membuatkan kita tak boleh nak rasa duduk diam. Kita kena sentiasa bergerak. So bila sentiasa bergerak tu, kadang tu akan berhadapan dengan kepenatan dan sebagainya. So, antara cabaran-cabaran yang dirasai jugalah. Kadang tu orang duk panggil kerjasama macam ni, boleh tak kita jom program-program macam ni cabaran untuk susun sebaik mungkin lah, dengan komitmen kerja dan sebagainya. Itulah. Tapi sebagai masyarakat kita sekarang kan, ramai yang macam salah faham terhadap da'i ni. Betul. So, siapa-siapa pun boleh menjadi da'i. Betul ke tak? Ya, betul. Setuju. Setuju dengan apa yang Abu cakap. Sesiapa pun sebenarnya kita lahir ni pun, kita sebagai manusia ni pun, kita tak boleh menganggap orang yang ada title ustaz saja. Contoh ustaz, orang belajar pengajar Islam saja yang bukan title perlu sampaikan. DMY je yang perlu. Title DMY je perlu sampaikan Allah. Bukan. Sesiapa saja. Tak kisahlah kita belajar bidang apa sekalipun, kita dalam kerja apa sekalipun, sebagai orang Islam, kita ada tanggungjawab sebagai da'i. Semua orang adalah da'i. Untuk sampaikan kata apa? Ajaran Islam yang sebenar kan. Sampaikan dakwah pada orang bukan Islam dan sebagainya. Semua mainkan peranan tanggungjawab masing-masing. Tapi kenapa dulu pilih kewangan ke apa account? Account. Okey. Itu perjalanan dari sekolah. Saya dulu Alip macam minat kepada ke arah agama. Memang betul dari sekolah rendah lagi. Plan dulu nak masuk sekolah agama. Tapi tak tahu macam mana tak termasuk sekolah agama. Maksudnya tak termasuk tu tak apply pun lah. Tak apply pun. Masuk ke sekolah menengah kebangsaan. Harian biasa. Cuma form 1, form 2, form 3 tu dekat sekolah sekolah tu dia ambil aliran, dia ada aliran khas lah. Aliran khas adalah belajar bahasa Arab dalam tu. Belajar Taranum. Itulah dua tu belajar tu. Tambahan lah, kira subjek tambahan dalam form 2, form 3. Masuk form 4 kat sekolah tu dah tak ada aliran agama. Waktu form 4 tu dekat sekolah yang sama ambil aliran sains tulen. Pelik kan? Jauh kan? Pergi kan? Sains tulen. Belajarlah fizik, kimia, bio, admat.
Waktu tu mula-mula nak masuk tu mikir juga. Tak apply pun saya tulis. Kita apply time tu course account. Kelas account. Waktu tu sebab kita minat matematik. Minat matematik, minat kira-kira. Nak masuk account lah. Tak nak masuk sains. Masuk sains tulis pula time tu. Sebabnya time tu ketua bidang kata, sayang Alip, awak ni antara lelaki Melayu terakhir lah. Yelah jarang lelaki yang betul-betul sains tulis ni. Tapi time tu sains cukup makan je, SPM. Tapi AdMed dan Med kita alhamdulillah skor lah. Cuma taklah cemerlang, biasa je. Lepas tu nak sambung pula pengajian tinggi. Matrikulasi dapat. Tapi tak pergi. Diploma Sains UiTM Jengka dapat. Tapi tak pergi. Banyak juga dapat. Memang apply di KUIPSAS time tu. KUIPSAS, College Universiti Islam Pahang. Sekarang ni Universiti Islam Pahang. Apply diploma perakaunan. Dapat. Waktu tu mikir lah nak pergi mana ni, nak masuk mana ni. Dah ada 3 pilihan tu. Istikharah lah. Mak ayah pun memang bagi support. Pilih lalu. Mana dalam ni pun mak ayah. Pilih Alip macam mana okey. Betul. Kita istikharah lah. Buat dah pilihan. Time tu memang pilih diploma perakaunan. Bila masuk je kat KUIPSAS tu, saya memang agak bersyukur. Sebab di KUIPSAS tu lah, diploma perakaunan, walaupun diploma perakaunan, kita diterapkan dengan ilmu-ilmu agama tambahan kan. Diterapkan dengan kepentingan untuk berpersatuan dalam tu. Waktu tu lah belajar tentang walaupun aku ni diploma perakaunan, aku ada tanggungjawab aku untuk sampaikan juga kepada masyarakat. Tapi dan juga macam ada something tanya. Macam kenapa macam UiTM dapat? Matrikulasi dapat. Kenapa universiti awam juga? Universiti swasta juga yang dipilih. Wallahu a'lam time tu. Time tu memang tergerak. Sungguh memang pilih KUIPSAS lah. Sebab mungkin waktu tu kita masih lagi ada vibe-vibe Islamik kan tu. Macam apa kita cari lah yang ada vibe Islamik sikit. Sebab tu pilih KUIPSAS time tu. Itu pun sebenarnya sebelum apply tu ada suggestion daripada mak saudara. Dia kata, Alun cubalah awak cari ni college Islam ke. Waktu tu kita pun macam betul juga. Waktu tu belum istikharah lagi lah. Belum istikharah lagi tu lah. Lepas tu 3 ni baru istikharah. Betul. Lepas tu jumpalah KUIPSAS, apply situ. So dari situlah belajar banyak benda. Kadang tu dalam gerakan ataupun persatuan yang menggerakkan Islam di sini pun dia orang tak mahir bab kira-kira duit, pendanaan. So bila kita masuk dalam gerak kerja nak bangunkan dakwah apa semua, kita akan sumbang lah apa yang kita ada dari segi kira-kira dia kemahiran. Sebab perlu kan dalam lagi-lagi dalam institusi. Betul. Dalam persatuan. Betul. Sebenarnya perlu, tapi benda tu kadang-kadang yang kurang orang. Tak ramai orang boleh buat benda tu kadang. Mungkin yalah sebab yang kos dakwah je, kadang tu dia tak tahu ilmu kewangan sebagainya. So bila kita masuk, kita dapat menyumbang sesuatu kepada gerak kerja Islam sendiri. Dan dari situ je lah belajar yang perlulah kita sampaikan juga dakwah kepada orang lain. Walaupun kita dalam kos yang lain. Dan dari situ jugalah kita terlibat dengan banyak cabang-cabang dakwah sendiri. Cabang-cabang Islam sendiri. Antaranya mungkin yang paling unik orang akan macam menarik perhatian orang adalah bidang perubatan Islam. Saya pun terlibat secara aktif dalam perubatan Islam. Alhamdulillah sampai sekarang lah. Bermula sejak lepas sekolah, lepas habis SPM. Waktu tu ikut pak saudara. Lama dah lepas habis SPM dulu pun. Waktu tu ikut pak saudara. Sebab pak saudara dia memang perawat. Perawat Persatuan Perubatan Islam Darussalam. So dia seorang lah banyak menggerakkan di Betong dan tu. So kita ikut dia. Kita just ni je tolong dia
sediakan bekas kan untuk kalau ada orang muntah apa, plastik dan sebagainya. Dan bantu dia kalau memerlukan apa, tiba ada kerasukan yang agresif kan, kita tolong tenangkan, pegang apa semua. So bermula dari itu. Lepas tu dia ada bagilah ayat untuk dia suruh saya hafal dulu. So hafal dulu. Tapi yang tu biasa kita nakal, kita tak hafal sangat. Sampailah lepas habis degree. Degree kewangan Islam. Lepas habis degree, kita join secara formal. Secara formal. Join dia punya kursus selama setahun. Dalam setahun tu belajar ni lah. Kena hafal ayat-ayat dia. Bila masuk kursus tu kena hafal. Kalau tak rugi. Maksudnya nak jadi merawat Islam ni, boleh masuk kursus. Betul. Dan lepas tu boleh lah kita merawat. Betul. Sebab dalam kursus tu, kita belajar juga, kita ada kuliah setiap bulan. Dalam masa setahun tu, tempoh setahun. Dan juga dalam tempoh setahun tu juga, perlu habiskan hafalan, kena tasmik apa semua. Bila dah selesai tasmik, kena habiskan sesi praktikal. Praktikal ni pula dia ada 3 fasa. Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Fasa ketiga ni barulah merawat secara penuh. Tapi semuanya dipantau oleh perawat yang aktif lah. Maksudnya dalam masa setahun dapat okey lah. Alhamdulillah. Setahun tu memang cukup lah untuk ruang kita belajar. Tapi lepas daripada habis tu, kena istiqamah lah. Merawat dan sebagainya. Belajar dengan perawat-perawat lain. Kalau tu ilmu-ilmu tambahan yang diorang bagi kan. So dari situlah yang kalau macam aku lah orang bekerja, ada masa ke nak belajar tu? Boleh. Boleh. Dia sebabnya kursus tu memang didesign. Dirangka khas lah. Dirangka khas untuk orang-orang yang bekerja pun boleh join. Sebabnya dalam tempoh setahun tu bukannya kita kena masuk kelas. Kita hanya dalam tempoh setahun tu dia ada mungkin sebulan mungkin 2-3 kali kena ada sesi ni lah kuliah. Kuliah kita masuk kuliah. Kuliah tu maksudnya ada yang belajar dengar teori semua tu lah. Betul, teori semua. Dalam masa sama dia ada tempoh dia kena tasmik. Tasmik kena datang lah persyaratan. Biasa memang persyaratan ni dia akan buat pada hari cuti lah, Sabtu Ahad. Supaya orang yang bekerja boleh datang. Kalau dia bekerja Sabtu Ahad pun, dia boleh je. Waktu dia cuti, dia pergi untuk tasmik. Lepas tu dah settle lah. Bila-bila masa lah. Memudahkan kepada orang yang dah bekerja. Cuma praktikal, kena pandai-pandai susun masa juga. Kena cari lah masa. Kalau rasa macam tak banyak cuti, waktu cuti tu cuba cari masa untuk manfaatkan untuk habiskan praktikal. Tapi kalau tak habis praktikal pun boleh sambung ke next tahun. Sambung praktikal je lah sampai habis. Cumanya grad dia lambat sikit lah. Tapi tak takut ke merawat orang? Mula-mula tu takut juga. Tapi sebabnya kita macam saya sendiri dah orang kata dah tetapkan satu moto hidup. Penting untuk letakkan satu moto hidup ni supaya hidup kita ni terpandu. Sebab bila kita buat sesuatu tu, fokus kita tu selari dengan kita punya hasrat ataupun moto hidup kita. Macam moto hidup saya mula-mula saya letakkan hidup ni perlu jadi orang yang bermanfaat. Sampailah sekarang moto tu cumanya ada sikit olahan ayat lah kan. Cuma sekarang ni jadi ejen beri manfaat, dia berkat. Lebih kurang lah masa. Lain macam. Sekali. Jadi ejen beri manfaat, hidup biar berkat. Tu tagline daripada DMY sampai sekarang. Tu tagline DMY tu. Tagline DMY waktu masuk DMY sampai sekarang. Guna. So tak larilah fokus tu untuk bagi manfaat kepada orang lain. So bila masuk saja orang kata apa bidang nak merawat orang ni pun dia tak lari. Sebab apa masuk ni untuk bantu orang, nak tolong orang. So bila ada orang kata apa matlamat nak tolong orang tu, ketakutan tu tolak tepi dulu. Takut tu memang lah, kadang tu risau juga kan. Tak ada mengawat ke, takut aku lari je. Setakat ni
tak ada lagi lah lagi tu. Cumanya risau tu ada lah. Debor tu biasa. Tak lagi kalau tiba kita datang tu dia dah pandang lain macam pula. Tapi kita kena steady lah. Kita tak boleh tapi takut kadang tu dia acah je kan. Terus je lah. InsyaAllah Allah bantu, Allah ada. Gitu juga dalam berat kerja dakwah, Allah ada. Faham. Gitu. Tapi tak ada ke pengalaman yang memang yang paling rare lah dalam perubatan Islam? Paling rare dia bermula ni lah pengalaman pertama. Pengalaman pertama waktu tu tak habis ni lagi. Tak grad lagi. Perubatan Islam ni. Dalam tempoh setahun kan, tengah belajar. Waktu tu datang Kuantan, ada orang panggil. Balik boleh tolong tengok tak budak ni. Waktu tu, kita ni tak habis lagi tengah praktikal kan tu. Praktikal merawat. Tak habis lagi. Tak apalah, pergi lah tengok. Pergi tengok, masuk je, dia terus speaking English. Maknanya yang kena rasuk tu speaking? Ya, benda tu speaking English. Macam, kita ni tergagap-gagap kan. Terus speaking English juga lah kan dia. Adalah speaking sikit-sikit. Lepas tu malas sangat nak mikir ayat. Cakap bahasa Melayu je, dia faham je. Saja je. Dia saja je. Dia faham je. Bahasa-bahasa ni pun ada yang pernah kecek bahasa ada yang pernah cakap bahasa Mandarin. Oh ya? Betul. Cakap dengan dia macam mana? Cakap je bahasa Melayu. Dia faham je? Faham je. Cumanya dia cakap dengan bahasa Mandarin. Cakap bahasa Arab pun ada. Ya. Kalau nak kemahiran bahasa Arab boleh lah cakap. Seru dulu Jin. Pengalaman rare lagi, pernah merawat orang. Teruk orang ni. Tiba-tiba tengah rawat tu ada limau terbang tepi. Ada apa? Limau. Kita biasa untuk rawat ni kita minta sediakan limau nipis. Lepas tu botol air kan. Limau terbang tepi. Bila kita tengok macam mana boleh terbang ni? Rupanya ada orang lain tiba-tiba kena gangguan. Orang lain, kita rawat orang ni. Orang lain yang tiba-tiba tak sedar. Dia baling kita. Tapi mujur lah tak tepat ke muka. Tepat ke muka sakit juga tu. Mau benja dahi tu. Tapi ada sebelah. Tapi time tu seorang. Alik seorang perawat? Seorang. Rawatnya berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Termasuk 6. Lepas tu orang lain? Kita selesaikan satu. Maksudnya orang yang tak kena rasuk ke situ ada juga? Ada juga. Dia orang lah yang bantu. Ada 2 orang yang bantu. Ahli keluarga dia orang lah. So time tu, bila dah jadi tu, kita pun terus kabar lah ke dia. Awak tunggu dulu. Saya settle kan yang baru terasuk tu. Awak tunggu dulu. Tapi tak apa, kita settle. Alhamdulillah. Waktu tu memang kita mengharap pada bantuan Allah lah sendiri kan. Bila merawat ni pun kena betul-betul sungguh-sungguh. Kata apa? Pengharapan tu kepada Allah sendiri. Kalau tak, mungkin kurang berkesan lah. Rawatan kan. Selesai rawat. Alhamdulillah selesai. Barulah fokus kepada dia. Selesai. Yang bagi sembuh tu pun Allah. Tapi kenapa apa beza perubatan Islam dengan yang perubatan lain tak Islam ke? Perubatan mana tu? Hospital apa semua? Perubatan hospital tetap juga boleh dipanggil sebagai perubatan Islam selagi mana dia tak salah syarak. Boleh je. Sebab memang benda tu ada kajian. Dan juga saintifiknya betul-betul berkesan. Teruskan. Tak halang. Cumanya perubatan Islam ni macam di Darussalam sini dia lebih terfokus pada rawatan jenis gangguan. Rawatan jenis gangguan. Macam bekam pun ada juga orang buat. Tapi di Darussalam tak buat lah bekam. Memang fokus kita orang hanya perubatan Islam yang bab-bab rasuk. Rasuk, jin dan sebagainya. Yang benda-benda lain. Bab tu lah. Tapi kalau ada orang yang nak ikhtiar juga. Ikhtiar contohlah. Dia ada
darah tinggi contoh. Okay. Dia dah pergi hospital apa semua, dia datang kita juga nak ikhtiar rawatan darah tinggi. Kita ada juga, boleh juga nak ikhtiar. Kita akan, biasa orang datang kita akan tanya dulu, dia sakit apa kan. Contoh dia sakit darah tinggi, nak ikhtiar sakit darah tinggi. Kita akan tanya dulu, ada pergi check hospital ke tidak. Apa-apa pun kita akan tanya dia, pergi check hospital ke tidak dulu. Kalau dia tak check hospital, kita akan suruh dia pergi hospital dulu. Pergi hospital dulu. Lepas tu baru datang kita kalau nak ikhtiar. Biasa kalau dah tinggi ni kita guna kelapa. Buah kelapa 3 biji. Kita doakan kelapa. Air kelapa. Dia balik, dia panaskan atas dapur dan dia minum air kelapa selama 3 hari. Bila dia dah ikhtiar tu, teruskanlah. Ubat hospital terus macam biasa. Ikhtiar kita, rawatan kita terus macam biasa. Untuk dia ikhtiar lah. Kesembuhan tu memang kita akan cakap, kesembuhan tu apa-apa pun semuanya Allah yang bagi sembuh. Kita ni hanya ikhtiar membantu sahaja. Itu kalau macam sakit, kalau macam saya saja je tolong ruqyah tu boleh ke? Saya saja. Macam mana? Ni macam apa? Ruqyah untuk macam nak bagi. Contohlah kita macam saya saja je datang nak ni kan. Check orang kata nak check. Memang dia okey. Boleh je, tak ada hal. Kita proses kita memang yang sebenar-benarnya ikut syaraknya. Macam mana kita nak kena pasti ada gangguan ke tidak, kita kena ruqyah dia. Baca ruqyah, ayat-ayat Al-Quran, ayat ruqyah. Baca ke dia. Kalau ada tindak balas tu macam mana? Muntah, pening kepala ataupun tak sedar, sendawa ke, tu mungkin ada tanda-tanda gangguan. Gangguan ni siapa-siapa je ke? Ke nak tahu kita ada gangguan macam mana? Kena ruqyah. Kena ruqyah. Itulah cara untuk kita kenal pasti ada gangguan ke tidak pada badan. Lama ruqyah? Bergantung. Boleh sampai biasa check tu je. Biasa dalam 30 minit lah kot. Ya ke? Ataupun kurang lagi 20 kot. Paling ringkas boleh je, tak ada hal. 10 minit. 10 minit boleh. So, biasa kalau Darussalam dia ada 3 bacaan. Kata apa? 3 modul lah. 3 modul bacaan lah. Modul 1, modul 2, modul 3. Biasa yang asasnya memang modul 1 ni wajib baca. Modul 2 ni macam di Darussalam banyak ayat-ayat syifa, ayat sembuhan. Yang 3 ni banyak ayat-ayat ruqyah yang memang nak berlawan dengan jin. Betul lah. Biasanya kalau ruqyah, pesakit datang, ruqyah kita akan baca modul 1, modul 3. Modul 2 ni kita akan khusus kalau dia nak ikhtiar sakit-sakit fizikal macam saya cakap darah tinggi ke, macam manis ke dan sebagainya. Biasa kalau untuk gangguan memang fokus modul 1 tu wajib, modul 3. Macam tu keadaan. So kalau nak check saja boleh boleh. Mana kalau nak datang Darussalam pun nak check biasa-biasa boleh boleh, nak salah talang pun. Kalau check sekarang boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Betul betul. Sekarang ni sekarang ni takut mengganggu masa pula. Tak apa, kalau kata 10 minit sempat. InsyaAllah nanti kita kalau nak buat di next episode. Di next episode. Sebab dia ni lah memang lebih kurang lah 10 minit lebih kurang 10 ke 30 minit macam tu untuk kena pastilah ruqyah. Kalau dengar je orang kata boleh tengok macam tu je, kena tengok betul-betul lah. Takut dia hanya orang yang jenis meneka, ataupun dia tu kata apa, menipu boleh jadi, ataupun dia tu pakai khadam ataupun jin. Khadam tu maksudnya? Khadam ni maksudnya dia ada jin suruhan lah. Dia berdamping dengan jin tu yang akan bagi info-info pada dia. Tapi itu memang salah lah benda tu. Kalau yang maknanya ruqyah ni kalau daripada jauh pun boleh ke? Macam biasa tengok TikTok tu apa semua tu. Kalau ikut prosedurnya tu kira yang betul-betul ikut syar'inya, kita kena berhadapan secara fizikal. Kalau Darussalam memang
Tak boleh kalau nak ruqyah dari phone ke, jarak jauh ke. Sebab apa? Kalau contohlah tiba-tiba orang tu kerasukan, teruk. Kerasukan ni boleh jadi teruk. Boleh jadi tak sekawan. Dia pergi buat benda-benda tumbuk mana kan. Siapa, tumbuk dinding sebagainya. Pintu apa. Tak terkawal. Siapa nak kawal kat situ? Tiba-tiba tengah ruqyah dia dah tak sedar tu line terputus. Sudah. Dia memang tak tahu apa dah. Lost contact dah. Tak bahaya benda-benda macam tu. Sebab itulah kita memang SOP yang ketat lah. Darussalam. Dan perawat alhamdulillah setakat perawat di Darussalam sendiri memang kebanyakannya semua berdaftar dengan Majlis Perubatan Tradisional dan Komplementari Kementerian Kesihatan Malaysia. Majlis Perubatan Tradisional dan Komplementari. Singkatan dia PTK. PTK Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Ni memang berdaftar dengan itu. Maknanya kalau setiap tahun kena renew. Nak cek boleh ke? Boleh pergi dekat. Kalau orang awam pun nak cek betul ke ustaz ni merawat? Betul. Boleh cek. Dekat laman web PTK, cari bahagian perawat yang berdaftar rasanya. Boleh try cari Google. Dan sebab apa dia orang buat macam ni? Sebabnya dia nak bendung perawat-perawat jadian yang mengaku ustaz kan. Mengaku ustaz tapi buat kaedah yang tak apa-apa kan. Yang mungkin juga yang mengaku ustaz lepas tu dia, sebab kita tak nak kes-kes macam bomoh, rogol orang. Tak nak jadi macam tu lah. Ataupun perawat yang mengaku ustaz tiba-tiba bagi tahu info yang salah pada orang. Contoh kalau tengok yang kes bully kes yang tekak streka tu. Yang lamanya dekat U dulu tu. Yang tu pun kalau tengok balik tadi kes tu, dia ada tulis yang salah seorang daripada pelakon tu ayah dia merupakan seorang yang digelar sebagai ustaz. Mengatakan bahawa yang mangsa tu mencuri laptop. Menuduh. Dia padahal mana tahu betul, tak tahu. So itu yang kita nak elak, benda-benda macam tu. Disebabkan info tu ada orang lain yang menjadi mangsa dan sebagainya. Daripada benda-benda yang salah tu, orang pesakit menjadi mangsa kan. Mangsa seksual dan sebagainya. Tu yang kita nak elak benda-benda macam tu. Sebab itulah perawat ni kalau boleh berdaftar. Sebab dia punya prosedur memang ketat. Nak berdaftar dengan KKM tu, kita hantar dulu surat apa semua. Diorang akan bagi tahu dekat Jabatan Agama Islam Negeri masing-masing. Dan Jabatan Agama Islam Negeri akan interview dulu perawat ni. Dia ni betul-betul layak ke? Betul-betul orang kata apa, boleh diterima tak sebagai perawat? Barulah dia akan hantar ke KKM semula. KKM akan bagi kelulusan. Ketat jugalah. Tapi apa macam nak bezakan antara perubatan Islam ni dengan yang bomoh, yang tak menggunakan kaedah Islam? Kadang tu tengok kepada bacaan. Kalau rawatan Islam ni, bacaan dia takkan lari daripada bacaan Quran, zikir-zikir yang kita biasa dengar. Kalau bomoh ni pula, kadang tu kita tak dengar apa-apa dia baca. Kadang tu dia kata apa, miming. Miming. Dia macam ketik-ketik mulut macam tu kan. Baca lepas tu pelik-pelik sangat. Tu boleh, orang kata apa, elak daripada benda-benda macam tu. Lepas tu kaedah rawatan pun kadang pelik-pelik sangat. Terlalu pelik. Dia mudah je, simple je. Kita ruqyah, rawat, muntah apa semua, tanda kawan, bagi settle apa semua. Dah, macam tu je. Kita tak adalah sampai beria, tiba-tiba bersilat pula bersekali. Kalau dia bersilat dengan kita, barulah kita mungkin boleh pertahankan diri bersilat semua. Tapi bukan tu fokus kita nak bersilat, nak berlawan dengan dia. Fokus kita adalah nak bagi dia, orang kata apa, bantu dia untuk sembuh dan sebagainya.
Tapi Itulah. kenapa selalunya kalau dengan perubatan Islam macam tengah merawat tu, dia tanya nama jin tu. Tanya nama? Biasanya tu lebih kepada adab lah kot. Adab sebagai kita nak bercakap dengan orang kan. Kalau kita bercakap dengan orang, biasa kita tanya nama siapa kan, supaya mudah untuk kita interaksi. Dan tu kalau kita rawat pun, contohlah biasa dialog biasa lah kan. Kalau jin sendiri yang tengah berdialog tu, kita akan tanya dia dari mana. Kita tanya dia dari mana tu bukanlah kita nak betul-betul orang kata apa, tahu dia dari mana. Kadang tu bila dia jawab pun, kadang tu dia menipu. Terus biasa saya akan tanya dia nama apa, Islam ke tak. Tu yang pertama, Islam ke tak ni. Kalau tak Islam, kita cuba dakwah dia. Dalam perubatan Islam pun merawat tu pun ada dai, ada dakwah kan. Ada unsur-unsur dakwah tu juga kepada jin. Sebabnya jin ni pun makhluk juga. Jin pun makhluk juga. Mungkin dia tersilap langkah. Kan? Macam manusia tersilap langkah buat benda jahat. Jin pun mungkin dia ada tersilap langkah buat benda-benda jahat macam ni kan. Dia kata apa, mengganggu manusia yang dia buat jahat tu. Kita masukkan juga elemen dakwah. Sebab tu dalam dialog pun kadang tu kita berdiskusi. Bukan berdiskusi, dia macam kita berdakwah lah. Kita anggap dia, jin ni pun sebagai madu'u kita. Dan kita tanya juga, Islam ke belum kan. Kalau dia belum Islam, kita terangkan keindahan Islam apa semua. Lepas tu kita tanya dia, nak perlu Islam ke tak. Dia nak perlu Islam, kita bantu dia, bimbing dia, syahadahkan dia. Bila dah syahadahkan dia, barulah kita bagi nama ke dia. Lepas tu dia pun, biasanya kadang tu mungkinlah boleh jadi dia pun terdetik untuk insaf dan sebagainya. Dia terdetik masuk Islam. So kita bantu dia. Kita bagi suggestion ke dia, keluar daripada badan, pergilah belajar agama. Kan? Dia orang belajar agama. Dia pun ada komuniti dia orang. Dia orang pun ada guru agama. Dia pun, kita biasakan saja pergi ke Mekah sana dengan izin Allah. Kita tak tahu macam mana dia orang bergerak kan. Mungkin dia ada kemudahan nak bergerak sana kan. Mungkin dia ada flight dia sendiri kan. Kita tak tahu. Kan? Mungkin. So biasa suggestion kita macam tu lah. Kadang tu jin ni pun ada yang jenis yang suka orang kan. Kita pun suggest dia, keluarlah dari badan ni, awak carilah daripada kalangan. Supaya apa? Supaya nanti tuan badan ni takkan tuntut suatu di akhirat nanti. Dia orang pun akan ada timbangan amal baiknya kan. Itu pun elemen-elemen dakwah yang kita terapkan juga. Kita suggestion juga kepada dia. Dalam rawatan Islam ni dia banyak benda sebenarnya kita boleh belajar. Dakwah pada jin semua. Dan alhamdulillah banyak juga. Orang kata apa? Kalau kita buat data lah kan. Tapi kita tak sempat buat data. Berapa banyak jin-jin yang dah syahadah. Ya, mungkin ada. Tapi pernah ada pengalaman mengislamkan jin? Pernah. Mana memang lead dia pernah syahadah. Betul. Pernah lead yang syahadah. Dia pengalaman pertama sekali, kita kan tengok senior. Waktu tu tengok cara senior macam mana dia, kaedah dia orang. Dari kaedah senior tu lah kita belajar. Oh macam ni. Lepas tu kita cuba apply. Kadang tu ada tak jadi. Ada yang jenis degil. Tak apa. Okay, rawat je. Mungkin Allah tak bagi hidayah lagi kat dia kan. Kat jin tu. Mungkin sampai masa yang lain-lain pula Allah bagi. Dan kadang tu, ini juga pengalaman sakit lah. Dia sok mulatang. Memang dilihat sikit lah jin kan. Kadang tu kita tahu gangguan tu kadang jin lain ke yang sama ke, wallahualam. Pengalaman juga Islam kan, berjaya Islamkan jin tu. Dan next minggu dia datang balik ke pusat rawatan. Kurang lah, okey lah. Mungkin asbab jin tu dapat hidayah ke sebagainya. Mungkin dia dah insaf ke sebagainya. Sebab jin pun dia ada dia punya, yalah,
Macam manusia juga. Cumanya beza dia kita tak nampak dia je. So dia mungkin dah betul-betul insaf dan sebagainya. Alhamdulillah lah. Sakit tu pun sembuh. Mungkin juga asbab daripada amalan sakit tu juga kan. Mungkin dia sentiasa berdoa kepada Allah. Allah baru bagi kata apa? Makbulkan kan doa-doa mereka sendiri. Itulah pengalaman yang banyak lah. Kalau daripada segi apa yang belajar, apa yang paling istimewanya rasa Alik belajar dalam sepanjang perbuatan Islam? Apa yang belajar first adalah kaedah rawatan yang betul-betul syar'i. Lepas tu kita belajar cara nak handle pesakit yang kerasukan kan. Macam mana nak handle? Banyak pengalaman. Kadang tu kita dah cuba dah nak kawal, tapi tak berjaya. Time tu kita panggil backup lah, call backup. Backup masuk. Biasa panggil perawat senior lah. Perawat senior dia banyak pengalaman. So mungkin dia berjaya kawal. Lepas tu kita pun belajar daripada cara senior-senior sendiri. Mentor-mentee kan. Dan kadang tu banyak pesanan-pesanan dia orang juga daripada senior yang supaya tekankan banyak amal. Banyakkan amal. Banyakkan beramal dan sebagainya. Banyak baca Quran. Supaya Allah bantu. Kan? Allah bantu. Dan juga itu antara yang belajar. Dan cara untuk kita handle pesakit yang selepas sesi rawatan. Biasa pesakit selepas sesi rawatan ni dia akan down. Itu dah masuk elemen kaunseling pula. Betul. Kadang tu juga ada yang pasangan suami isteri dia ada konflik kan rumah tangga. Macam uniknya di pusat rawatan Islam di Karak ni, di Bentong ni, kebiasaannya kadang tu kalau orang datang ke pejabat agama, dia orang akan suggest, pergi ke Darussalam dulu tengok. Kalau Darussalam kata tak ada apa, pergi baliklah pejabat agama. So ada kaunseling tu jugalah. Kekeluargaan tu. Sebab kadang ni ialah bila contohlah dia ada orang ketiga dia masuk ni orang ketiga. Mungkin suami tu betul-betul nak dengan orang tu. Perempuan ni pula dia macam pelik lah. Lelaki aku ni dah kena sihir ke? Dia orang ni datang pusat rawatan. Ustaz, saya rasa lelaki saya ni dah kena sihir dah. Padahal kita tak rawat apa lagi. Kita tak tahu kita rawat. Bila kita rawat tak ada apa pun. Ada pengalaman tak ada apa pun. Okey je. Bila tak ada apa tu, kita akan terangkan lebih lanjut pada dia orang dua apa semua. Tak ada apa pun. Tak ada gangguan. Sebab tu bahaya kalau perawat ni contoh. Kalau dia salah jumpa orang. Contoh dia jumpa orang yang mengaku perawat. Tapi bukan. Contoh dia akan terus judge lelaki tu. Betul lah lelaki awak dah kena sihir. Padahal ni tak bersalah pun. Memanglah dia salah mungkin. Yelah. Tapi kalau dalam Islam pun. Ni mungkin agak bahaya lah nanti kan. Islam pun. Lelaki tu dibenarkan kalau nak poligami kan. Cuma ikutlah pada situasi keluarga dan sebagainya. Kadang tu tak bersalah pun. Mungkin lelaki ni memang spesies yang gatal. Tapi dah tak ada. Memang betul-betul tak ada gangguan. Tak ada gangguan lah. Sebab tu kalau dia salah jumpa orang. Dia akan salah bagi tahu yang lelaki kena sihir. Teruslah perempuan ni akan terus. Kata apa? Oh lelaki aku kena sihir. Dia akan menuduh orang ni. Buat sihir pada orang. Padahal tak ada apa pun. Dah jadi dosa besar, fitnah dan sebagainya. Sebab tu penting lah untuk jumpa rawatan yang betul-betul syar'i. Tapi zaman sekarang ramai lagi yang menggunakan sihir kepada orang lain. Ya, zaman yelah sifat orang dengki sebagainya. Dan jin syaitan ni pun dia pun memang nak menyesatkan manusia. So dari situlah dia akan cucuk manusia ni supaya
buat benda-benda yang syirikkan Allah sebagainya. Sebab benda tu lah benda yang yalah Allah bagi izin untuk mudah berlaku. Jadi banyak lagi lah benda-benda macam tu. So kita nak tak nak memang kena tanam balik kat diri kita yang janganlah buat sesuatu yang mensyirikkan Allah kan. Janganlah kita minta bantuan jin kan. Untuk kepentingan kita, untuk dunia semata-mata. Kan? Untuk dunia semata-mata. Kita nak kejar akhirat kan, keredaan Allah ni. Bila tindak tanduk kita tu hanya kepada fokus pada kepentingan diri kita, kepentingan dunia kita, memang tak boleh pergi jauh lah. Sebab dunia ni bukanlah tempat kita selama-lamanya. Fokus kita pada akhirat. Itulah. Ini soalan last saya lah. InsyaAllah. Saya, siapa idola Alik? Okay, idola. Satu yang masih hidup, satu yang sudah tiada. Kecuali Rasulullah. Okay. First, dalam hidup saya mengidolakan yang masih hidup ialah pak saudara saya. Oh, yang Ruqyah tu yang apa? Oh, yang tu. Pokda saya sendiri. Itu yang saya idolakan. Sebab background dia, ni saya cerita background dia. Dia dari college vocational. Oh, okey. Dan dia cikgu. Cikgu bukan cikgu pendidikan Islam. Bukan cikgu Jakov. Tapi dia cikgu matematik. Matematik juga. Okay, tahu nampak dah kenapa masuk matematik tu. Cikgu matematik. Tapi saya tak ada pun pernah belajar dengan dia apa semua. Tapi dia, orang akan panggil dia memang ustaz sebab dia qari. Banyak kali mewakili negeri Pahang ke musabaqah kebangsaan, pernah juga ke luar negara wakil Malaysia. Dan dia seorang perawat Islam. Sebab dia lah saya join juga perawatan Islam ni. So dia lah yang antara saya punya kata apa? Idola lah. Idola. Kalau yang sudah tiada? Kalau yang dah tiada ni mungkin Tunku Abdul Rahman lah. Abdul Rahman. So apa saya pilih dia? First, dia memang yelah kita kenal lah background dia kan. Cumanya saya suka apa yang dia buat adalah dia menubuhkan antara pengasas kepada Perkim sendiri. Tubuhan Kebajikan Islam Malaysia. Di mana dia memang kalau boleh nak dakwah ni ada. Nak ada dakwah ni pada masyarakat non-Muslim dan sebagainya. Dan tubuh juga Perkim juga di kediaman dia sendiri. Dia panggil juga beberapa orang tu macam mana kita nak buat kerja dakwah ni, so dia tubuhkan gerak kerja ni. Itu antara idola saya jugalah. Ramai tapi susah juga nak pilih ni. Mungkin itulah yang paling kuat kot. Betul. Okay, so apa pun saya ucapkan terima kasih lah Kak Alik sebab sudi datang malam ni walaupun dalam kesibukan sebagainya. Betul, insyaAllah. So itu saja malam ni. So kita wrap up kat sini lah. Beres.